Okay, nanti first kita shoot macam biasa. Kita shoot dekat sini. Habis cuba baca handphone kan. Mu macam pandang angle lah, angle pastikan nampak rumah. Sini lah, okay, sini kan. Tapi pegang handphone macam gini kan. Mu nampak kat situ lah, okay. Dan first shoot sini kita pergi second, bahagian kapos dia. Bahagian kapos nampak luas lah. Betul-betul nampak luas. Okay, bila Hafiz ni scene yang seterusnya lah, tak bahagian kapos. Bila Hafiz cakap, mu tengok kiri kanan je. Bergerak kiri kanan je lah. Faham? Tu last kita cakap pasal awning. Okay, mu nampak lah, pastikan dapatkan view awning tu. Okay, Tu dah tunjuk awning tu, settle bahagian luar. Nanti Hafiz cakap, jom masuk dalam. Kita masuk dalam, ni baru macam nice bro. Okay, masuk dalam. Scene yang seterusnya dekat bahagian ruang tamu. Dah dekat bahagian ruang tamu, dekat dining area pula. Okay. Okay, angle mana sesuai? Sini lah. Sini, angle sini sesuai ya. Okay, kat sini je. Kita cakap dekat sini lah. Okay, dining area dia. Lepas bahagian dining area, apa akan review satu bilik yang kecil di sini. Bilik yang belah bawah, tapi saya akan review bilik belah bawah. Area sini. Okay, dah kat sini. Kita bahagian bilik bawah, kita gerak bahagian dapur. Okay, bahagian dapur ni memang nampak agak luas. Mu kena gerak kiri kanan lah. Okay. Baik. Cuma mu ambil angle tu situ okey lah. Itu kamera pegang atas sikit, kita gerak kiri kanan. Apabila Hafiz bercakap. Tu dah settle bahagian kitchen, bahagian dapur. Hafiz akan review toilet ni dan tempat laundry area. Settle bahagian ni kita gerak naik atas. Penat tak? Penat. Penat sikit. Biasa lah puasa kan. Okay, Aus bis. Aus dia nak bazar lepas ni. Okey, dekat atas ni ada 3 bilik dan 1 bilik air. Kita review macam master bedroom ni dulu lah. Okey, kita review dekat sini dulu. Okey, kita review dekat sini. Dah habis cakap dekat sini, bilik yang ketiga dia. Bilik ketiga dia dan bilik keempat dia. Rumah ni agak besar agak sangat. 4 bilik 2 bilik air. Besar bertahan. Lepas tu ni toilet dia. Lepas tu Hafiz akan call to action untuk buat ending video. Kita buat kat bawah lah, faham tak? Faham. Okey, dah settle ni. Okey, itu je. Jom kita review. Ciao. Jom.